Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Okay, alhamdulillah. Tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan sahabatnya sekalian. Jadi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah masih lagi diberi peluang untuk sama-sama kita menghadiri majlis ilmu berkenaan dengan fiqh puasa. Kita mengetahui tentang hukum hakam berkenaan dengan puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan berkenaan dengan perkara makruh ketika berpuasa. Okey, perkara makruh ketika berpuasa. Apa yang dimaksudkan dengan makruh? Tuan-tuan, ada dalam hukum Islam yang dinamakan wajib, ada yang dinamakan haram, ada yang makruh, ada yang sunnah, ada yang harus. Ada lima hukum dalam Islam. Jadi kalau kita lihat satu perkara itu, dia tidak lari daripada lima perkara itu. Sama ada hukumnya wajib, ataupun sunnah, ataupun makruh, ataupun apa lagi tadi? Wajib, haram. Wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun harus. Lima perkara. Jadi di dalam hukum Islam ada yang dinamakan dengan makruh. Apa yang dimaksudkan dengan makruh? Makruh itu adalah perkara yang mana apabila kita buat tidak dapat pahala, tetapi apabila kita meninggalkannya dengan imtithalan li amr, kerana mengikut perintah, maka kita dapat pahala. Okey? Tapi tuan-tuan, makruh ini sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebahagian ulama terdahulu, Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, dia berkata, ma hamamtu bimakruh wala fa'altu haraman. Aku tidak pernah pun ingin untuk melakukan makruh dan tidak pernah pun melakukan perkara yang haram. Jadi tuan-tuan, kalau kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu, tidak boleh untuk melakukan perkara-perkara yang makruh. Jadi perkara makruh ini kita jangan lihat dengan pandangan yang biasa, kerana makruh ini sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh insya-Allah bantu tap screen, bantu share kepada rakan masing-masing supaya mereka dapat manfaat daripada live kita berkenaan dengan hukum-hukum tentang puasa, supaya mereka dapat mengambil faedah kemudian mengamalkan dalam kehidupan harian insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara makruh ketika berpuasa. Disebutkan di sini ada 8 perkara yang menjadi makruh ketika kita melakukannya di bulan puasa, ketika mana kita berpuasa. Okey, yang pertama tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iaitu al-alaq. Apa maksud al-alaq? Iaitu mengunyah sesuatu. Contoh kalau kita kunyah shinggam ke, shinggam kita kunyah, muka surat berapa Ustaz? Muka surat 34. Muka surat 34. Contoh tuan-tuan, kalau kita mengunyah shinggam, hukumnya apa kalau kita kunyah shinggam itu? Hukumnya makruh. Bukan batal lagi, tidak batal. Sebab batal itu apabila masuknya sesuatu ke dalam rongga mulut. Tapi di sini masih lagi di luar. Contoh macam kita letak, kita kumur-kumur kan, kumur-kumur, air masih lagi di luar. Dia tidak membatalkan puasa. Membatalkan puasa mestilah masuk sesuatu ke dalam rongga mulut.
Okey? Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, contoh kalau kita makan shinggam kan, kita kunyah, hukumnya makruh. Tapi kalau kita kunyah sehingga tertelan daripada sisa kunyahan tersebut, hukumnya batal. Okey? Boleh dapat tuan-tuan? Jadi kita kena perhatikan di sini, hukumnya makruh kalau kita kunyah. Sebab apa dia kata di sini kenapa hukumnya makruh? Kerana menjadikan orang itu haus. Dengan sebab kita kunyah sesuatu benda menyebabkan haus. Kita nak minum air. Jadi tuan-tuan, itu perkara makruh yang pertama, iaitu mengunyah sesuatu. Tak kisahlah kunyah shinggam ke ataupun kunyah apa-apa benda kan. Kita kunyah, hukumnya makruh. Okey, boleh dapat tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sekejap Okey, yang kedua, merasa makanan tanpa hajat atau keperluan. Ni pun tuan-tuan, kalau kita ada hajat, biasa kalau ibu-ibu yang masak di dapur, hukum merasa makanan. Bagi orang yang ada hajat, ada keperluan, itu tidak makruh. Tapi kalau orang yang tidak masak, contoh macam saya ataupun orang lain yang tidak masak, dia pergi ke dapur, cuba nak rasa makanan. Dia nak rasa sedap ataupun tidak. Tak ada hajat pun. Untuk dia rasa makanan tersebut, hukumnya makruh. Dan juga kalau sekiranya tuan-tuan yang mana ada hajat ataupun tidak, kemudian tertelan. Contoh kalau ibu-ibu masak-masak nak rasa makanan. Rasa, kemudian tertelan. Itu pun hukumnya batal. Sebab apa batal juga? Kerana sengaja meletakkan sesuatu di mulut. Jadi hukumnya samalah, batal. Sekiranya orang yang ada hajat ataupun tidak. Cuma hukumnya di sini, makruh ataupun tidak kalau letakkan makanan di mulut, makruh kalau tidak ada hajat. Okey, boleh dapat tuan-tuan? Contoh kalau saya pergi ke dapur, saya tengok nak ada makanan. Ada contohnya ada kari kambing dekat dapur. Saya pun makan. Bukan makan, rasa. Rasa, oh sedap kari kambing ni, lepas tu buang. Jadi hukumnya apa di sini? Hukumnya makruh. Sebab tidak ada hajat. Okey, jadi kalau sekiranya ada hajat, contoh kalau ibu-ibu tengah masak, nak tahu rasa dia masin ke tidak, sedap ataupun tidak, rasa sedikit, kemudian keluarkan. Jadi hukumnya boleh. Cuma sekiranya tertelan, hukumnya batal, batal puasa. Jadi ibu-ibu kena jagalah. Kalau rasa terus buang. Terus buang rasa makanan tersebut. Okey, boleh dapat tuan-tuan? Jadi itu yang kedua, merasa makanan tanpa hajat ataupun keperluan. Yang ketiga, berbekam. Makruh juga membekam orang lain. Ini berbekam dan juga membekam orang lain. Cuma yang ni mungkin dari segi kalau tuan-tuan tengok pada zaman dahulu, dia berbekam, dia sedut. Itu makruh lah bagi orang yang membekam pun makruh juga. Bukan hanya orang yang berbekam. Bahkan orang yang membekam juga makruh. Sebab dia boleh menyebabkan tertelannya darah tersebut. Tapi kalau sekarang, yang berbekam sahaja yang makruh. Sebab dia menghilangkan darah. Sehingga memenatkan seorang itu untuk berpuasa. Ustaz, maksudnya kalau ibu yang memasak dan rasa tapi tak telan, kira makruh juga ke tak? Yang disebutkan makruh itu bila tuan-tuan tidak ada hajat. Dalam buku ni disebutkan merasa makanan tanpa hajat atau keperluan. Merasa makanan tanpa hajat atau keperluan, hukumnya makruh. Tapi kalau ada hajat, lawan daripada tanpa hajat, iaitu ada hajat, ada keperluan, maka hukumnya tidak makruh. Cuma yang saya sebutkan tadi, sekiranya tertelan, hukumnya membatalkan puasa. Sama ada hajat ataupun tidak. Sebab apa batal puasa kerana tertelan? Kerana sengaja letakkan makanan di mulut. Okay? Jadi kalau ibu-ibu yang mana kalau nak rasa makanan, jangan sampai tertelan. Itu saja. Tapi kalau hukum rasa makanan, hukumnya boleh. Tidak jadi masalah. Boleh dapat tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tadi yang ketiga, hukum berbekam, hukumnya makruh. Yang keempat, membuang air pertama yang masuk ke dalam mulut ketika berbuka puasa. Ini macam mana ni? Membuang air pertama. Maksudnya mungkin dia rasa jijik. Jadi tuan-tuan yang mana
Contoh, kalau waktu puasa, mulut kita berbau, betul tak? Ada disebutkan dalam hadis, la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada bauan kasturi. Walaupun tuan-tuan, bila kita berpuasa, mulut kita akan berbau, betul tak? Sebab kita tak makan, kita berdiam, mulut kita akan berbau. Tapi mulut kita yang berbau itu, tuan-tuan, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala seperti bauan kasturi. Jadi kalau tuan-tuan, bila mana kita nak buka puasa, disebutkan di sini, ada sebahagian orang, dia bila ambil air, pertama kali nak minum air waktu buka tu, dia tak nak telan sekali air liur yang berbau tu. Dia nak minum, dikeluarkan air liur tersebut. Seolah-olah dia menafikan bauan yang mana wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga bukan bermakna kalau bau itu wangi di sisi Allah, kita juga keluarkan bau tu dekat orang ramai. Kita dekatkan kawan kita, bagi bau. Bau, kalau bau manusia, bau busuk. Cuma yang bau wangi itu adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang berpuasa itu orang yang besar, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Sekejap, ada soalan. Ustaz, kalau menghidu minyak angin sebab pening atau loya, boleh. Minyak angin. Dia bukannya benda yang boleh masuk ke dalam anggota. Okey? Yang tak boleh kalau memasukkan sesuatu ke dalam anggota badan. Jadi kalau ada bauan saja tidak membatalkan puasa. Okey, boleh dapat tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Okey, yang kelima. Yang kelima apa? Yang kelima, menyelam walaupun ketika mandi wajib. Ini pun hukumnya makruh. Bahkan kalau termasuk air dalam telinga ataupun dalam mulut, membatalkan puasa. Jadi tuan-tuan, kalau waktu tengah hari, waktu kita berpuasa sekarang ni, janganlah kita mandi swimming pool pula, kan? Mandi swimming pool. Mentang-mentang dekat rumah dia ada swimming pool, dia pun berenang kat swimming pool. Jadi hukum berenang ketika mana berpuasa, hukumnya makruh. Dan juga ketika termasuk air dalam hidung ataupun telinga, membatalkan puasa. Walaupun mandi wajib sekalipun, tidak boleh untuk menyelam. Hukumnya makruh. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz paksi pakai gincu boleh ke buat? Pakai gincu boleh ke puasa? Pakai gincu boleh. Cuma jangan tertelan yang gincu tu. Sebab gincu tu bukan dia bukan dekat dalam kan, dekat luar. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan juga yang keenam, bersiwak selepas zuhur. Bersiwak ataupun berus gigi. Kalau kita zaman sekarang ni tuan-tuan, berus gigi. Hukumnya makruh kalau bersugi ataupun berus gigi selepas waktu zuhur. Selepas waktu zuhur. Contoh tuan-tuan, sekarang ni belum lagi waktu zuhur. Boleh kita gosok gigi. Boleh bersiwak. Tapi lepas zuhur, hukumnya makruh. Ini pendapat pertama dalam mazhab Syafi'i. Ada pendapat yang lain, pendapat Imam An-Nawawi mengatakan tidak makruh. Walaupun bersiwak, walaupun berus gigi selepas daripada waktu zuhur. Ni ada pendapat. Ada yang mengatakan makruh. Sebab apa makruh? Tuan-tuan, sebab dalil yang saya sebutkan tadi, la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada bauan kasturi. Jadi kalau sesiapa yang bersiwak, bersugi, dia boleh menyebabkan hilangnya bauan yang mana disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sebab itulah hukumnya makruh. Itu pendapat yang pertama yang mengatakan tidak boleh bersiwak selepas zuhur. Kenapa selepas zuhur? Kerana waktu selepas zuhur itulah waktu yang berubahnya mulut. Berubahnya bauan di dalam mulut. Sebab tu hukumnya makruh. Bersiwak ataupun berus gigi selepas waktu zuhur. Okey, dapat tuan-tuan? Jadi hukumnya di sini makruh selepas daripada waktu zuhur. Itu pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan, Imam Nawawi mengatakan tidak. Sebab apa? Bauan ni dia yang keluar ni daripada dalam, bukannya daripada gigi. Daripada dalam keluar mulut. Jadi yang pendapat kedua mengatakan tidak makruh.
Jadi tuan-tuan boleh ambil mana satu pendapat sama ada makruh ataupun tidak. Tapi kalau nak keluar daripada khilaf, tak perlu kita gosok gigi. Nak keluar daripada perbezaan pendapat, itu yang paling afdal. Tak perlu kita berus gigi ataupun kita bersiwak selepas daripada waktu zuhur. Itu untuk keluar daripada khilaf. Yang paling afdal, kita keluar daripada khilaf, kita mengatakan bahawasanya tak perlu pun kita gosok gigi. Kalau rasa masih lagi boleh, lepas zuhur tidak perlu gosok gigi. Okey? Boleh dapat tuan-tuan? Jadi hukum, jadi kalau tuan-tuan nak berus gigi ke ataupun siwak, ini hukum dia. Hukum dia ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak. Selepas daripada zuhur. Okey? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang ketujuh, banyak makan, banyak bercakap dan banyak tidur. Ni kita biasa lakukan. Bila puasa je, banyak tidur, banyak makan, banyak bercakap. Jadi kita cuba ubah. Kalau tak boleh ubah semua, jangan tinggal semua. Jangan sampai tidur tu daripada pagi sampai ke malam. Itu hukumnya makruh. Jadi kalau nak tidur pun, tidur yang berpada-pada. Jangan sampai berlebihan ataupun banyak makan. Qadha pada waktu malam tu makan sebanyak-banyaknya. Sampai bila nak tarawih tu tak boleh nak rukuk dah. Rukuk tak boleh. Terus kalau nak rukuk muntah. Jadi itu berlebihan lah. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian dan minumlah kalian, jangan sampai berlebihan. Makan apa yang kita nak makan, tapi jangan sampai berlebihan. Makan, minum itu hukumnya harus. Tapi kalau jangan berlebihan, itu menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Kita malas nak beribadah. Bila mana makan banyak, minum banyak, kita akan malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Dapat tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi kita cuba sedikitkan makan, minum dan juga bercakap. Daripada kita bercakap, itu bercakap yang harus, bukannya bercakap yang mendatangkan maksiat. Kalau bercakap yang mendatangkan maksiat, hukumnya berdosa dan juga tidak dapat pahala puasa. Seperti kita sebutkan semalam. Orang yang mana dia gunakan waktu puasa ni, dia ribah, mengumpat orang, mencela orang dan sebagainya. Itu menyebabkan batal pahala puasa. Jadi lebih-lebih lagi yang mana perempuan, jangan pula nanti bila jumpa kawan-kawan, bersembang sampai mengumpat orang dan sebagainya. Sebab itulah adalah hadis, ada yang mengatakan kebanyakan perempuan masuk ke dalam neraka. Salah satu sebabnya kerana apa? Kerana mulut. Jadi bila mana zaman dahulu, dia waktu suami keluar bekerja, perempuan-perempuan dia berkumpul, kemudian dia mengumpat. Dia setiap kali berkumpul mesti mengumpat. Jadi sebab itulah sebab dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, semua kita jangan sampai mulut kita ni jadi badan binasa. Jangan sampai mulut kita ni menyebabkan kita terjerumus dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mulut kita ini sama ada mendatangkan kebaikan ataupun keburukan. Dia dipanggil apa dalam hadis, dalam perkataan ulama, lidah ni bentuknya kecil tetapi dosanya besar. Walaupun bentuk kecil saja, tapi dia punya dosa je boleh menyebabkan dosa yang sangat besar. Boleh jadi dia menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan lidahnya. Boleh jadi dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan lidahnya. Jadi sangat bahaya bila mana kita menggunakan lidah kita ini dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, Ramadan ini dipanggil dengan madrasah ataupun mustashfa. Madrasah ini sekolah, ataupun mustashfa ini hospital. Madrasah Ramadan. Kalau tuan-tuan pernah dengar madrasah Ramadan, sekolah Ramadan. Jadi apa yang kita nak dapat daripada madrasah tersebut? Kita nak dapatkan tarbiyah, didikan. Bila mana keluar daripada madrasah, daripada sekolah, kita dididik dengan akhlak yang mulia. Kita dididik dengan menahan segala anggota badan kita daripada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan puasa ni tuan-tuan, bukan hanya sekadar kita menahan lapar dan juga dahaga saja, tapi tujuan yang utama supaya apa? Supaya bertakwa kepada Allah. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Apa maksud takwa? Mengikut segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita
nak dapat tarbiyah Ramadan, mestilah kita ikut segala yang disuruh oleh agama. Kita menahan segala anggota badan kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dapat tuan-tuan? Jadi kita kena menahan segala anggota kita. Kita jadikan Ramadan ini sebagai madrasah Ramadan ataupun mustashfa. Orang yang masuk ke dalam hospital dalam keadaan sakit. Kita ni semua sakit kan. Masuk ke dalam Ramadan seperti kita masuk ke dalam hospital. Keluar daripada hospital itu mestilah dalam keadaan yang sihat. Bagaimana kalau kita keluar daripada hospital masih lagi sakit? Mesti tidak dibenarkan. Jadi kalau kita keluar daripada Ramadan ni, pastikan jangan ada yang sakit. Jadi berapa ramai yang masih lagi keluar daripada Ramadan, masih lagi sakit, tidak sembuh dan sebagainya. Sakit yang dimasukkan bukan sakit fizikal, tapi sakit yang di dalam. Sakit di dalam hati dan sebagainya, dengan penyakit-penyakit mazmumah di dalam hati. Jadi itu tujuan utama kita untuk berpuasa. Okey, boleh dapat tuan-tuan? Sebab itulah disebutkan dalam hadis, bila mana ada perbalahan, kita dianjurkan untuk mengatakan inni shaim, sungguhnya aku berpuasa. Kalau kita lihat daripada segi zahirnya, puasa itu maksudnya menahan lapar dan juga dahaga. Apa masalahnya dengan pergaduhan? Kerana kita ini bukan hanya sekadar menahan lapar dan juga dahaga sahaja, tetapi menahan segala-galanya. Menahan amarah, menahan hawa nafsu, menahan segala anggota badan daripada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dapat tuan-tuan? Jadi kita sama-sama gunakan sebaik-baiknya kesempatan yang Allah berikan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang boleh menjamin, siapa yang di kalangan kita boleh jamin lagi boleh sempat masuk ke Ramadan yang akan datang? Jadi kita tak tahu kita ni boleh diberi kesempatan ataupun tidak untuk masuk ke Ramadan yang akan datang selepas ini. Jadi jadikanlah Ramadan ini seperti Ramadan yang terakhir. Seperti mana solat, jadilah solat seperti solat yang terakhir. Begitu juga Ramadan, begitu juga puasa, kita jadikan Ramadan ini seperti Ramadan yang terakhir. Sallu ka salatil muwaddi'. Solatlah kalian seperti solat orang yang solat yang terakhir. Jadi begitu juga Ramadan, jadikanlah Ramadan ini seperti Ramadan yang terakhir. Supaya apa? Supaya kita bersungguh-sungguh. Cuba bayangkan kalau ni solat yang terakhir, bagaimana khusyuk kita ketika solat tu. Kita mesti rasa khusyuk, angkat takbir, kita rasa khusyuk dalam hati, menghadirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tahu ini adalah solat yang terakhir. Begitu juga dengan puasa, kita cuba hadirkan puasa ini, Ramadan ini adalah yang terakhir. Jadi kita bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri, untuk yang lebih baik. Boleh dapat tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Okey. Kemudian yang ke-8, yang terakhir, menikmati keselesaan yang mubah, tarafuh. Maksudnya di sini, ini pun ada khilaf, kerana tidak sesuai dengan hikmah puasa, iaitu memecahkan hawa nafsu. Menikmati keselesaan yang seperti yang kita sebutkan sebelum ni, seperti berwangi-wangian, buat perkara yang menaikkan hawa nafsu. Itu pun ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak. Jadi kalau kita tak perlukan wangi-wangian, macam kita badan kita masih lagi tak bau busuk, kita keluar daripada khilaf, tak perlu pakai minyak wangi. Supaya kita memecahkan hawa nafsu kita. Tidak perlu membangkitkan hawa nafsu walaupun memakai wangi-wangian. Okey? Boleh dapat tuan-tuan? Ada soalan? Ada yang kurang faham berkenaan pembahasan kita hari ini, perkara makruh ketika berpuasa? Okey, saya nak tanya pada tuan-tuan soalan. Faham ataupun tidak? Okey. Saya nak tanya tuan-tuan, siapa di sini, contohnya saya bersiwak, saya berus gigi sebelum daripada waktu zuhur. Adakah makruh? Adakah hukumnya makruh ataupun tidak? Cuba tuan-tuan jawab. Yang ada dalam live ini. Bersiwak sebelum waktu zuhur, makruh ataupun tidak? Makruh ataupun tidak? Hukumnya tidak makruh. Sebab apa tidak makruh? Sebab yang disebutkan di sini selepas waktu zuhur. Selepas waktu zuhur. Tapi sebelum
hukumnya tidak makruh. Okey. Apa lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Okey, contoh kalau saya pergi ke dapur, saya rasa makanan. Hukumnya makruh tak? Saya rasa makanan. Makruh ataupun tidak? Bila saya pergi ke dapur tengok ada makanan, ada contohnya kari kambing kan, kari kambing. Biasa makan dah kari kambing. Pergi nak rasa sedap ke tak? Lepas tu buanglah. Hukumnya makruh ataupun tidak? Yang lain boleh tulis di ruang komen insya-Allah. Kita sama-sama ulang kaji. Ni semua yang kita pernah lakukan. Jadi tuan-tuan kena tahu adakah hukumnya makruh ataupun tidak. Makruh ni kita jangan ambil sambil lewa. Boleh jadi makruh itu, sebab apa makruh itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jangan sampai kita melakukan perkara yang makruh. Hukumnya apa? Makruh. Sebab apa? Sebab tidak ada hajat, tidak ada keperluan. Berbeza kalau ada hajat, ada keperluan, hukumnya tidak makruh. Okey, boleh? Allahumma salli ala Muhammad. Ini apa lagi? Itulah kot, insya-Allah. Okey, kita masuk pula seterusnya berkenaan dengan 9 kumpulan yang boleh berbuka puasa. Jadi ini ada beberapa golongan yang diberi kemudahan untuk tidak berpuasa. Tapi kalau tidak ada salah satu daripada ini, tidak boleh untuk dia berpuasa. Okey, boleh dapat tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang pertama, iaitu kanak-kanak. Kanak-kanak yang belum mukallaf. Belum mukallaf iaitu belum baligh, belum baligh. Jadi hukum di sini tidak wajib untuk dia berpuasa, tapi sah, hukumnya sah. Dia beza di antara syarat sah dengan syarat wajib. Boleh jadi dia tidak wajib tapi sah untuk dia lakukan. Contoh macam kanak-kanak yang dah mumayyiz, bila mana dia nak berpuasa, hukumnya sah. Sah maksudnya diterima puasanya, tapi tidak wajib baginya untuk berpuasa. Okey. Tapi kalau tuan-tuan yang ada anak, kita biasakan anak kita untuk berpuasa. Contoh biasakan dia berpuasa setengah hari, 1 hari. Bagi orang yang, contoh kanak-kanak yang dah umur 7 tahun, kita ajar dia, didik dia dengan contohnya bagi makanan. Contoh kalau puasa penuh, nanti ayah bagi makanan ataupun bagi duit raya kan. Tu boleh juga kita buat cara seperti itu untuk mereka biasa berpuasa di bulan Ramadan, solat dan sebagainya. Itu didikan kita. Jadi tuan-tuan, itu adalah tanggungjawab sebagai ahli keluarga, sebagai ketua keluarga untuk mendidik anak-anak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah ra'in, pengembala ataupun pendidik. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian ditanggungjawabkan pada tentang rakyatnya, tentang yang digembalakannya. Sama ada kita jaga mereka dengan baik ataupun tidak. Okey. Jadi kita didik mereka dengan agama, walaupun contoh kalau dia tak mampu untuk puasa 1 hari, bagi dia puasa setengah hari dulu ataupun satu suku hari, boleh juga. Kita biasakan dia untuk berpuasa. Bagi yang mana umur 7 tahun, itu kita suruh untuk berpuasa. Jadi kalau dah 10 tahun, kita ajak lagi. Kalau dia tak boleh, tak nak, baru pukul. Pukul yang tidak tidak mencederakan. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi di sini belum mukallaf. Belum mukallaf maksudnya belum baligh. Sama ada baligh itu dia bermimpi, iaitu keluar air mani, ataupun yang kedua, ni ada tanda-tanda baligh. Bagaimana kita nak tahu seorang itu baligh ataupun tidak? Mesti ada tanda-tanda dia. Bila mana kita nampak tanda dia, bermakna dia telah baligh. Contoh di sini mimpi, keluar air mani. Bila mana keluar air mani bagi lelaki ataupun perempuan, maka hukumnya baligh. Baligh. Okey. Yang kedua haid. Ini bagi perempuan saja haid. Lelaki tidak ada haid. Perempuan saja haid, yang mana perempuan tersebut umurnya 9 tahun. 9 tahun di sini bukan 9 tahun yang kita tahu ni 9 tahun apa panggil? 9 tahun Masihi. Tidak. Ni 9 tahun Hijriyah. 9 tahun Islam. Jadi kita kena tahulah, contoh kalau kita lahir pada tahun Hijriyah berapa? Tuan-tuan boleh tengok, cek dalam internet. Tengok apa ni contohnya
hari lahir saya kalau Masihi berapa. Kemudian dilihat dari segi Hijriah ni berapa. Nanti kalau tengok Hijriah ni contoh 14 Rabiul Awal tahun 1999. Contohlah tahun 1000 apa? Contohnya tahun 1000 kan. Jadi tengok kalikan dengan 9 tahun ke depan dan sebagainya. Okey. Tu tentang haid, haid umur 9 tahun. Ataupun 15 tahun Hijriah. 15 tahun. Kalau dah cukup 15 tahun Hijriah, itu bermakna telah baligh. Walaupun tidak keluar haid, walaupun tidak bermimpi keluar air mani, tetap dihukum sebagai baligh. Kerana apa? Kerana telah sampai 15 tahun. Okey. Yang kedua, gila. Gila tidak berakal, akal dia tidak ada. Setiap orang yang tidak berakal, maka jatuh ke atasnya hukum taklif. Tak perlu kita suruh dia buat perkara-perkara yang diwajibkan oleh syariat. Tak perlu kita suruh orang gila tu berpuasa, solat dan sebagainya, tak perlu. Sebab apa? Orang gila ni dia telah jatuh ke atas taklif. Tak perlu dia buat perkara-perkara yang diwajibkan oleh agama. Okey? Itu orang gila. Jadi orang gila ni dia tidak akan dihisap. Dia tidak akan dihitung amalannya kerana dia tidak mempunyai akal. Orang yang mempunyai akal sahaja diwajibkan ke atasnya untuk melakukan perkara yang dianjurkan oleh agama. Walaupun orang itu sakit sekalipun, contoh kalau ada yang sebahagiannya terlantar di hospital, tak boleh bergerak, tapi masih lagi ada akal, mata dia boleh lagi berkelip contohnya, boleh, dia kena wajib solat walaupun dalam keadaan berkelip matanya, hukumnya wajib. Ataupun tak boleh, matanya pun tak boleh kelip, dia lintaskan dalam hati, hukum tentang rukun-rukun solat dalam hati, hukumnya wajib selagi mana masih lagi ada akal. Tapi kalau tidak ada akal, walaupun masih sihat lagi, bergerak dan sebagainya, tapi akalnya tidak ada, dia telah gila, maka tidak jatuh ke atasnya hukum-hukum taklif. Tak perlu pun dia buat perkara yang diwajibkan oleh syariat. Boleh dapat tuan-tuan? Jadi mestilah bukan orang gila. Jadi kalau contohnya ada orang yang tidak solat Jumaat, jangan tanya dia kenapa tak solat Jumaat. Tanya dia gila ke tidak. Kalau gila tak apa, dibenarkan. Ni kadang-kadang orang yang buat gila tak boleh cakap. Mesti pergi gila. Mesti gila betul. Okay? Itu yang kedua. Gila. Yang ketiga, sakit. Sakit, tidak mampu berpuasa. Sakit yang mana yang tidak mampu berpuasa. Sama ada mengikut doktor. Doktor kata apa? Sakit tuan ni tak boleh berpuasa. Contohnya, kalau puasa menyebabkan datang sakit ni boleh jadi berlebihan ataupun dia bertambah sakit, lambat sembuh dan sebagainya, itu dibenarkan untuk tidak berpuasa bagi orang yang sakit. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau sekiranya selepas itu dia sihat, dia wajib untuk qada. Wajib untuk qada. Okey, sakit yang ketiga, sakit mengikut doktor ataupun mengikut pengalaman diri sendiri. Pengalaman diri sendiri kata kalau sakit macam ni memang tak boleh untuk puasa. Contoh demam yang biasa dengan demam yang tak boleh bangun. Kalau demam yang biasa, wajib untuk dia berpuasa kerana dia masih lagi bertenaga, dia mampu untuk berpuasa. Tapi kalau dia pun rasa diri dia tak mampu untuk berpuasa, sebab nak bangun pun susah, nak bangun berkata pun susah dan sebagainya, memang tak boleh lah untuk puasa. Jadi ikut pengalaman diri sendiri, boleh untuk tidak berpuasa. Itu bagi orang yang sakit. Okay, bagi orang yang sakit. Yang keempat, tua. Orang yang tua. Orang yang tua sampai terlalu tua tidak mampu berpuasa. Bukan hanya sekadar tua saja tak boleh, tak wajib puasa. Ini tua yang tidak mampu untuk berpuasa dah. Memang tak boleh untuk puasa. Orang tua yang sangat tua sehingga tidak mampu untuk berpuasa, maka di sini dia pun dibolehkan untuk tidak berpuasa. Nanti kita akan sebutkan sama ada wajib untuk fidyah ataupun tidak. Cuma di sini kita bahaskan dahulu orang-orang yang mana tidak wajib untuk berpuasa. Okey? Kalau ada soalan, ada yang kurang faham, boleh tanya di ruang komen insya-Allah. Okey, boleh tuan-tuan? Yang kelima, haid. Jadi kalau perempuan yang datang ni haid,
tidak boleh untuk berpuasa. Ini dipanggil dengan apa? Tidak mampu dari segi syariat. Walaupun dari segi hakikatnya, fizikalnya boleh nampak dia mampu untuk berpuasa, tapi syariat tidak membenarkan untuk dia berpuasa. Maksudnya tidak membenarkan niat berpuasa. Tapi kalau sekadar tak nak makan, contoh kalau yang mana perempuan, dia daripada pagi dia dah keluar haid dah. Dia tak nak makan. Maksudnya dia tak niat pun untuk berpuasa. Tapi hanya sekadar dia tak nak makan je. Dia tak nak makan, tak nak minum. Dia nak diet, contoh nak diet, hukumnya boleh, dibolehkan. Tapi yang tidak boleh sekiranya tidak makan, tidak minum dengan niat berpuasa. Itu tidak boleh. Dia tengah haid ni, tapi dia niat nak berpuasa. Itu tidak boleh. Sebab orang yang berpuasa syaratnya mestilah bukan haid. Tidak boleh dia haid. Okey. Yang keenam, nifas. Nifas itu darah yang keluar selepas daripada melahirkan anak. Tapi kalau darah istihadah, darah yang kotor, itu boleh untuk berpuasa. Darah istihadah itu darah yang berpenyakit. Darah penyakit itu boleh untuk dia berpuasa, solat seperti biasa. Cuma dia ada syarat-syarat dia. Contoh kalau yang mana tuan-tuan yang ada bukan tuan-tuan, perempuan yang mana sebahagian tu keluar darah istihadah. Darah istihadah tu darah penyakit yang mana keluar daripada waktu haid, keluar daripada waktu nifas. Jadi di sini wajib dia untuk melakukan semua perkara syariat agama. Tapi contoh macam kalau solat bila masuk waktu, kena basuh dia punya kemaluan, kemudian balut, kemudian berwuduk, kemudian solat. Semua tu kena buat dengan secara berturut-turut. Tak boleh lepas daripada basuh tu balut, lepas tu biar dulu makan dulu, minum dulu. Tak boleh. Mesti kena berturut-turut. Kecuali kalau menunggu solat. Kalau kita nak solat berjemaah, itu dibolehkan. Ada maslahat solat. Tapi kalau sengaja memutuskan berturut-turut tersebut, tidak dibolehkan. Dan juga orang yang istihadah ini mesti syaratnya masuk waktu baru boleh buat demikian. Baru boleh bersuci, basuh kemaluan, berwuduk dan juga solat. Tak boleh berwuduk sebelum masuk waktu. Mesti dalam waktu baru boleh berwuduk. Begitu juga dengan orang yang sil-sil baul, yang selalu kencing dan sebagainya, itu dia mestilah syaratnya masuk waktu dulu, baru boleh buat seperti yang disebutkan tadi. Okey? Ustaz boleh ulang 4 istihadah tadi, kurang jelas, maaf Ustaz. Okey, 4 istihadah, Allahumma salli ala Muhammad. Istihadah itu, tuan-tuan, dia ada 2 syarat. Syarat yang pertama iaitu mualah, berturut-turut. Berturut-turut. Yang kedua, masuk waktu. Ni 2 syarat ni bagi orang yang sama ada istihadah ataupun orang yang mana kencing dia tidak lawas. Dia tak menentu kencingnya. Okey, jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, mualah, berturut-turut. Maksudnya di sini berturut-turut ketika masuk waktu saja. Contoh, masuk waktu azan zuhur. Allahu Akbar, masuk waktu zuhur. Sekarang ni orang yang istihadah pergi ke bilik air, pergi ke tandas, dia basuh kemaluan dia, bersihkan daripada darah yang mengalir tu, kemudian balut. Tutup. Jangan sampai dia mengalir lagi, tutup, balut. Okey, kemudian ambil wuduk. Terus dia kena berturut-turut, tak boleh dia selang-selang. Balut, ambil wuduk, kemudian terus solat. Okey. Contoh kalau bila mana lepas balut dia tak terus ambil wuduk. Dia duduk dulu, santai dulu kan. Jadi tidak ada berturut-turut di situ. Sekarang ni berturut-turut batal, wajib mula daripada awal. Wajib basuh balik kemaluan, balut, kemudian wuduk, solat. Dia mesti berturut-turut. Mesti kena ada, tidak ada fasil, tidak ada pemisah di antara urutan tersebut. Okey, boleh dapat tuan-tuan? Okey. Dan juga solat pun macam tu juga. Lepas ambil wuduk, terus solat. Tapi kalau contoh nak solat berjemaah ataupun solat sunat, solat sunat, kalau kita nak solat sunat boleh, itu dibolehkan. Bagi mana yang ada maslahat solat dan sebagainya. Tapi kalau lepas ambil wuduk, dia pisahkan. Contohnya dia makan dulu ke, minum dulu, tidur dulu ke. Jadi itu
membatalkan mualah, membatalkan berturut-turut, wajib mula daripada awal balik. Wajib mula daripada awal. Sebab sekarang ni dia masih lagi dipanggil apa? Berterusan hadas. Mana keluar darah sahaja kan, berterusan hadas. Itu cuma dimaafkan saja. Sebab itulah kena buat berturut-turut. Begitu juga kan kalau yang mana lelaki, dia apa panggil, salisil baul. Yang selalu kencing dia tak lawas. Selalu keluar kencing. Jadi sama juga tertib dia seperti mana orang yang istihadah. Masuk tandas, bila masuk waktu saja, masuk tandas, basuh kemaluan, balut, ambil wuduk, kemudian solat. Semua itu kena buat dengan berturut-turut. Boleh dapat jelas? Ada soalan berkenaan dengan istihadah ataupun orang yang apa, salisil baul tadi? Itu seperti yang kita sebutkan, orang yang istihadah. Tapi istihadah tu dia wajib untuk melakukan perkara yang disyariatkan tadi. Okey. Ada juga haid dan juga nifas ni, dia tidak wajib untuk qada solat, tapi wajib untuk qada puasa selepas bersuci. Selepas daripada Ramadan, wajib untuk qada puasa. Okey, yang ketujuh. Yang ketujuh apa? Hamil. Orang yang mengandung. Orang yang mengandung tidak, dia boleh berbuka puasa. Yang ke-8, menyusu. Orang yang menyusu. Maksimum bayi umur 2 tahun. Dan yang ke-9, musafir. Yang ke-9, musafir. Orang yang berpergian. Kalau tuan-tuan yang mana balik kampung sebelum beraya, balik kampung waktu Ramadan ni, boleh untuk tidak puasa. Tapi syaratnya apa? Syaratnya mesti keluar sebelum subuh. Tapi yang saya sebutkan tadi, afdalnya mana? Yang paling afdal adalah berpuasa. Bagi orang yang tidak ada masyaqqah, tidak ada kesusahan bila musafir. Contoh kalau tuan-tuan nak pergi kampung, balik kampung kat mana? Balik kampung ke Kelantan. Contohnya pergi Kelantan. Jadi, kita nak puasa ataupun tidak, hukum di sini yang paling afdal adalah berpuasa. Boleh juga tidak berpuasa. Dia ada rukhsah, ada keringanan. Cuma yang berpuasa lebih afdal sebab apa? Yang pertama, kerana kelebihan berpuasa di bulan Ramadan itu berlainan dengan berpuasa di bulan yang lain. Contoh kalau kita puasa pada bulan Ramadan, pasti kita akan qada pada bulan yang lain. Dan juga kelebihan puasa di bulan yang lain itu berbeza dengan kelebihan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu dia yang pertama. Kelebihan yang berbeza. Ganjaran yang sangat besar. Okay? Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, untuk membebaskan tanggungan. Bila mana berpuasa di bulan Ramadan, tak perlu lagi untuk dia berpuasa di luar Ramadan. Tak perlu qada. Sebab dia dah puasa di bulan Ramadan. Berbeza kalau orang yang tidak berpuasa. Dia tak berpuasa di bulan Ramadan, wajib untuk dia qada selepas daripada bulan Ramadan. Boleh dapat tuan-tuan? Itu dia. Perincian berkenaan orang musafir. Kecuali kalau orang musafir, kalau zaman dahulu tuan-tuan, dia nak pergi ke satu tempat tu, contoh nak pergi satu tempat tu berbulan-bulan. Jalan kaki, ada yang naik unta, naik kuda dan sebagainya. Penat. Jadi sebab penat itulah mereka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Bahkan ada sebahagian tu wajib untuk tidak berpuasa kerana boleh jadi dia lemah badannya, boleh jadi mati. Ada sebahagian tu zaman Rasulullah SAW, ketika mana sahabat berpergian musafir, kemudian ada seorang sahabat yang pingsan. Lalu Rasulullah SAW berkata, kenapa dengan dia ni? Orang yang pingsan, orang yang sekelilingnya menjawab, dia pingsan kerana puasa. Lalu kata Rasulullah SAW, laisa minal bir as-siyam fis safar. Tidaklah di antara kebaikan berpuasa di musafir, ketika musafir. Itu bagi orang yang bila mana berpuasa ada masyaqqah, ada kesusahan, dia yang mana boleh menyebabkan mudarat pada dirinya, boleh jadi pingsan, boleh yang last sekali mungkin boleh jadi meninggal dunia dan sebagainya. Jadi bagi diri dia wajib untuk tidak berpuasa. Okey? Allahumma salli ala Muhammad. Itu tak perlulah dibahaskan nak puasa dalam bulan Ramadan juga walaupun afdal. Itu sebab dia kena mentingkan diri dia sendiri. Mestilah tidak berpuasa. Kalau tidak nanti boleh menyebabkan mudarat pada dirinya sendiri. Okey, boleh dapat tuan-tuan jelas? Itu pembahasan berkenaan dengan orang yang musafir. Okey. Ada soalan?
Itu 9 kumpulan yang boleh berbuka puasa. Jadi tuan-tuan yang mana tidak ada salah satu daripada golongan tersebut, janganlah kita tidak berpuasa. Hukumnya haram. Berdosa bagi seorang yang sengaja berbuka, sengaja makan di bulan Ramadan. Dan bukan bermakna bila mana terbatalnya puasa seorang tersebut, dia boleh lagi makan, boleh lagi minum, tidak. Bila mana terbatal, contohnya kalau tuan-tuan yang mana sengaja nak makan pada bulan Ramadan, contoh makan. Pergi ke dapur, tengok ada biskut, makan. Makan. Itu batal puasa. Bukan bermakna, aku dah batal dah puasa, aku nak makan lagi. Makan kedua, makan ketiga. Jadi kalau dia berterusan makan lagi selepas itu, waktu itulah dia dapat dosa lagi, berterusan. Makan lagi, dapat dosa lagi. Makan lagi, dapat dosa lagi. Jadi bukan bermakna, dah terbatal, dapat dosa, kemudian selepas itu boleh dia untuk makan. Wajib dia untuk imsak, untuk menahan diri daripada makan dan minum. Itu orang yang sengaja makan ketika berpuasa. Berbeza kalau orang yang tidak sengaja. Contoh kalau tuan-tuan, biasanya orang yang mula Ramadan, awal Ramadan, dia mungkin tak tahu kan, awal Ramadan tu berpuasa. Kemudian dia pun makan. Lepas sampai makan, contohlah suami isteri. Suami isteri, yang mana contoh suami isteri tu, isteri masak kat dapur kan. Isteri pun lupa hari ni puasa. Masak, kemudian makan dengan suami. Bila habis makan dengan suami, teringat, abang, hari ni puasa. Baru teringat. Jadi hukumnya apa? Tidak batal. Tidak batal puasa. Kerana lupa, dalam keadaan lupa. Dalam keadaan tidak sedar. Itu tidak batal puasa. Besoknya pula, masak lagi kan. Kemudian dah lepas makan baru teringat. Itu pun tidak membatalkan puasa. Walaupun 30 hari, 30 hari itu semua lupa je, tetap tidak membatalkan puasa. Tapi jaranglah orang yang buat yang lupa macam tu. Kecuali dia memang pelupa. Jadi kalau kita ni jaranglah lupa sampai 30 hari. Satu hari pun jaranglah lupa. Ini kalau keadaan seperti ini, hukumnya tidak batal bagi orang yang tidak sengaja. Adapun kalau orang yang sengaja, contoh, hari ni puasa ni, hari ni 1 Ramadan, dia pun pergi ke dapur, masak, kemudian makan. Dia makan tu dalam keadaan tahu hari ni puasa, hukumnya batal puasanya dan juga berdosa. Dosa besar. Hukum dosa besar. Tidak berpuasa di bulan Ramadan. Lebih lagi ada sebahagian yang apa orang panggil apa, geng plastik hitam. Sekarang ni orang kata apa, ada geng plastik oren. Geng plastik oren. Itu pun tak kisahlah geng apa pun. Bila mana makan di bulan Ramadan, hukumnya berdosa. Itu yang nanti naik dalam ban jenazah. Naik dalam ban jenazah, kena penjara. Okay? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Itu dia. Boleh dapat tuan-tuan, jelas? Berkenaan dengan 9 kumpulan yang boleh berbuka puasa. Yang pertama kanak-kanak, yang kedua gila, yang ketiga sakit, yang keempat tua, yang kelima haid, yang keenam nifas, yang ketujuh hamil, yang ke-8 menyusu, yang ke-9 musafir. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Seterusnya, hukum berbuka puasa pada bulan Ramadan. Sekarang ni kita masuk pada orang yang berbuka puasa. Orang yang berbuka puasa pada bulan Ramadan. Okey, yang pertama, wajib. Wajib bila masa orang yang wajib untuk berbuka puasa pada bulan Ramadan, yang berbuka puasa ni maksudnya yang tidak berpuasa lah di bulan Ramadan, iaitu haid dan juga nifas, seperti yang kita sebutkan tadi. Wajib. Ataupun orang yang musafir, yang datangkan mudarat pada dirinya, itu pun wajib untuk dia tidak berpuasa. Okay, yang kedua harus, jaiz. Harus maksudnya jaiz, boleh untuk dia tidak berpuasa bagi orang yang musafir dan juga orang yang sakit. Bila orang sakit yang tak mampu, tapi dia nak juga puasa. Ada juga sebagian tuan-tuan. Saya pernah jumpa, dia dekat hospital, dah terlantang dah. Tapi bila mana kita nak bagi dia makan, minum dan sebagainya, dia tak nak makan, tak nak minum. Dia nak puasa. Hukumnya apa? Boleh. Sebab dia sekarang ni bukan wajib untuk dia berpuasa, dia tidak berpuasa. Boleh, sama ada dia nak puasa ataupun tidak. Dia boleh pilih. Bagi orang yang sakit, orang yang sakit yang tak mampu untuk berpuasa. Contoh kalau dia mungkin mati dalam bulan Ramadan, dia nak mati dalam bulan Ramadan dan sebagainya, itu dibolehkan.
Okey, orang yang sakit, orang yang musafir. Tapi yang saya sebutkan tadi, musafir ada syarat-syarat yang tertentu dan juga mana yang paling afdal. Okay, yang seterusnya, tidak wajib dan tidak harus. Tidak wajib untuk dia berpuasa dan tidak harus untuk dia berpuasa. Bagi siapa? Orang gila. Orang gila yang tadi disebutkan, tidak harus pun tak. Maksudnya, dia tak boleh, tidak wajib untuk dia berpuasa dan tidak harus. Tak ada apa-apa pun. Kalau nak puasa pun, memang tak, tidak ada hukum bagi diri dia. Sebab orang yang gila. Okay, dan juga yang terakhir, haram. Haram bagi siapa? Menunda-nunda qada. Jadi tuan-tuan yang mana ada qada puasa yang lepas, puasa yang lepas masih lagi tidak qada, di sini haramlah untuk kita tunda-tunda sehingga masuk pada Ramadan yang lain. Nanti dapat fidyah, dapat dosa lagi, kan? Jadi sini berganda. Fidyah juga berganda-ganda. Nanti kita akan bahaskan berkenaan dengan fidyah. Ni pun ada fidyah ni, kan? Bila masa yang kita kena wajib fidyah dan sebagainya. Ada keadaan, ada seorang itu dia wajib fidyah, tapi tak wajib qada. Ada yang wajib qada dengan fidyah. Ada yang orang yang wajib qada saja, tidak wajib fidyah. Itu ada keadaan-keadaan yang kita akan bahaskan insya-Allah. Kalau tidak pada hari ini, pada keesokan hari insya-Allah. Okey, boleh dapat tuan-tuan? Itu hukum berbuka puasa pada bulan Ramadan. Okey. Dah pukul 11 lebih lah. 11.29. Ada soalan tuan-tuan berkenaan pembahasan kita hari ini? Besok ni insya-Allah kita masuk pada 4 jenis imsak, menahan diri daripada makan dan minum sehingga masuk waktu maghrib. 1, 2, 3, 4. Mereka habis insya-Allah. Kita baca sedikit-sedikit untuk kita lebih faham lagi. Ada soalan tuan-tuan? Ada yang kurang faham? Cuba saya tanya sedikit soalan. Okey tuan-tuan, apakah hukum orang kanak-kanak berpuasa? Boleh ataupun tidak? Kanak-kanak berpuasa boleh ataupun tidak? Hukumnya wajib ataupun tidak kanak-kanak berpuasa? Beza boleh dengan wajib. Kanak-kanak yang telah mumayyiz boleh ataupun tidak berpuasa dan hukumnya wajib ataupun tidak berpuasa. Boleh tuan-tuan tulis di ruang komen? Kanak-kanak. Kanak-kanak wajib ataupun tidak untuk berpuasa, sah ataupun tidak untuk berpuasa. Kanak-kanak tidak wajib. Hukumnya sah ataupun tidak? Sah puasa, ya betul. Beza. Dia tidak wajib untuk berpuasa tapi sah puasa. Maksudnya apa? Bila nak puasa boleh. Tapi dari segi wajib ataupun tidak wajib. Maksudnya boleh untuk dia tinggal. Dia tak puasa pun boleh juga. Tak berdosa ke atas kanak-kanak tersebut. Tapi kalau dia nak puasa boleh tak? Boleh. Hukumnya sah. Itu apa? Hukum bagi kanak-kanak. Okay, boleh tuan-tuan? Sama juga macam orang sakit. Orang sakit, kalau dia nak puasa boleh. Dia tak wajib. Tapi sah untuk berpuasa. Ada hadiah ke kalau betul? Tak ada lah. Okey, kalau nak hadiah datang ke rumah saya lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebab ni soalan yang senang. Kalau soalan susah pun dia ada hadiah. Siapa lagi? Itulah tadi yang kita bahaskan insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ada soalan tuan-tuan? Semua dah faham insya-Allah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah puasa kami, ya Allah. Terimalah ibadah kami, ya Allah. Terimalah sujud kami, ya Allah. Terimalah segala amalan kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami Ramadan ini Ramadan yang terbaik, ya Allah. Ramadan yang diterima oleh Engkau, ya Allah. Engkau lah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah. Engkau jadikanlah kami hamba yang taat kepadamu, ya Allah.
hamba yang menggunakan segala nikmat yang kau berikan ini dengan ketaatan kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al qutil untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhla adfiya ulama nuhdha bil khair nukfa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqrib bi ridha minkal uyun. Waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun. Waghfir ustur anta akramam satar wa salatullahi tawashal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linasi shifa wa 'ala ali kirami syurafa wa 'ala sahbil masabih al ghurab. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka 'asak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih tuan-puan atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Terima kasih yang datang atas skrin, terima kasih yang share, terima kasih yang bagi-gift. Semoga dimurahkan rezeki insya-Allah. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.